Apa yang aku rasa amazed dengan filem ni sebab dia gabungkan beberapa genre yang aku rasa gabungan ni agak unik. Terutamanya gabungan genre muzik dan juga seram. Ada thriller jugalah. Tapi kau bayangkan filem musical seram. So ni filem terbaru daripada pengarah Ryan Coogler, pengarah sama yang pernah mengarahkan filem Creed, filem Wakanda Forever dan banyak lagi lah. So filem yang bertajuk Sinners ni, filem terbaru yang baru keluar dekat panggung wayang yang mengisahkan tentang dua orang lelaki yang sebenarnya adik-beradik kembar tapi dilakonkan oleh pelakon yang sama iaitu Michael B. Jordan. So dia ni memang sangat terkenal, orang-orang kat situ semua kenal nama-nama dia, Smoke dan juga Stack ni. So dia balik ke kampung dia untuk buka satu perniagaan lah, okay? Satu perniagaan macam bar macam tu. So dia nak cari satu tempat, satu building untuk dia buat bisnes dia. Tanpa dia tahu ada serangan vampire yang akan berlaku dekat kawasan tersebut. Vampire bahasa Melayu apa lah? Pontianak. Bagi aku tak nak cerita banyak pasal sinopsis tu, takut nanti korang spoil. Aku rasa korang akan enjoy filem ni lebih lagi kalau korang tak tengok trailer, tak tahu banyak pasal filem ni. Sebab aku tengok filem ni, aku tak tengok langsung trailer filem ni. Aku ajak member aku, Yadam, untuk teman aku tengok filem ni. Lepas tu aku tanya dia, filem ni pasal apa? Aku tak tengok trailer. Dan aku ingatkan filem action ke, tak tahulah. Pendosa kan tajuk dia. Sebab aku tengok dia punya poster pun macam filem-filem macam tu lah. Tapi bila aku tengok awal-awal tu, apa yang aku boleh cakap, filem ni dia agak perlahan. Tempo dia agak perlahan. Especially bila watak Michael B. Jordan ni, Smoke dan Stack ni, dia cuba cari beberapa orang untuk jalankan perniagaan dia lah, untuk bantu jalankan perniagaan dia. Actually bukan directly bantu, dia macam nak buat satu parti untuk satu malam sebelum perniagaan dia dibuka. So dia perlukan bantuan beberapa orang lah, macam tu. So malam tersebut lah jadi something. So aku suka konsep filem ni. Aku memang suka filem-filem musical, especially bila lagu-lagu dia best. Dan dalam filem ni, lagu pula memang genre favourite aku. Jazz. Yang blues macam tu, yang memang aku dengar sedap, layan ni. Lepas tu ada masuk pula unsur seram. Genre filem yang aku minat, antara genre filem yang aku minat juga. Aku juga agak rasa tertarik dengan watak Smoke dan juga Stack ni. Pelakon yang sama tau, Michael B. Jordan. Tapi dua watak yang berbeza, tapi pelakon yang sama. Aku mula-mula ingat diorang ni buat watak, satu lagi watak yang sama macam Michael B. Jordan punya rupa lah. Mungkin ada double dia ke yang rupa sama, ataupun aku terfikir macam, sebab aku tak kenal sangat pelakon Michael B. Jordan ni, tapi aku tak tahu sangat background dia. Aku ingatkan dia ada kembar. Tapi rupanya dia buat watak tu, aku rasa dalam CGI lah, bentuk CGI, tapi nampak smooth gila dalam filem ni. Aku rasa tak nampak janggal langsung. Aku nampak macam betul-betul nampak macam kembar, seiras. Dan aku suka macam mana subtlenya dua orang watak ni, Smoke dan Stack ni, dibuat dalam filem ni. Nampak perbezaan karakter tu. Dua orang karakter yang rupa sama tapi nampak daripada sudut dia punya pewatakan dia berbeza. Seorang ni nampak tegas, seorang ni nampak macam fun-fun. Pakaian dia berbeza. Ada color-color yang membuatkan dua watak ni senang untuk kita tengok dalam sudut visual bila tengok kat wayang untuk filem ni lah. Aku suka lagu-lagu, macam aku cakap tadi, score music dalam filem ni memang nice, lighting nice. Dan ada satu point dalam filem ni yang aku rasa dia bagi satu impact yang seakan-akan sama macam filem Nosferatu. Nosferatu tu ada satu point dalam filem Nosferatu dia yang aku suka. Penghujung filem tu, tengok-tengok sendirilah, ada satu point masa hantu tu
terjadi something kat hantu dekat Pontianak juga kan, aku lupa dah. Pontianak ke, vampire ke, Dracula ke. Dan satu point juga dalam filem ni yang aku rasa macam wow, nice. Dia buat karakter part seram dan karakter seram tu nampak macam mana epic lah. Nampak macam ada epic moment kat situ. Aku macam Dan aku suka juga macam mana gabungan semua genre ni, genre muzik digabungkan dengan genre seram ni, dan gabungan dan macam mana diorang develop karakter-karakter dalam filem ni yang buatkan kita akan rasa ada connection dengan karakter-karakter tersebut. Macam awal tu macam aku cakap tadi, dia agak slow sebab dia macam nak build up karakter, nak bagi kita rasa dekat dengan karakter-karakter ni. Dan at certain point, aku rasa dalam second ke nak masuk third act untuk filem ni, aku akan mula rasa touch. Ada yang mungkin rasa sebab kau dah kenal karakter-karakter ni, ada banyak karakter. So sebab pas awal tu macam slow sikit. Tapi satu benda lagi aku rasa pasal ada benda-benda mesej yang cuba diselitkan dalam filem ni, dengan watak-watak vampire yang mungkin ada mesej metafora yang nak tekankan tentang perbezaan warna kulit dekat Amerika. Sebuah filem seram yang aku rasa sangat menarik untuk tahun ni, especially daripada Hollywood. Aku suka konsep-konsep yang berbeza macam ni. Lagu-lagu yang best dalam filem ni, aku dah add playlist dalam aku ni Spotify lepas aku tengok cerita ni, sebab lagu-lagu dia nice. Aku suka lagu-lagu filem-filem macam tahun lepas ada filem yang aku rasa lagu-lagu best, macam cerita Home Sweet Loan. Sebelum dulu ada satu filem animasi, aku tak ingat tajuk filem tu. Aku rasa tajuk dia Blues kot. Pixar punya filem masa aku, lagu dalam tu pun best lah. Tu lagu-lagu jazz tu pun nice juga. Dan filem ni ada dekat wayang sekarang, dekat program, dan kau boleh tonton filem ni dekat program. Tajuk dia Sinners, Michael B. Jordan, arahan Ryan Coogler. Dan rating untuk filem ni macam biasa, korang boleh pergi dekat website aku www.kotaknyaman.com. Dekat sana korang pun boleh bagi rating dan review movie-movie yang korang dah tonton. Bukan setakat movie ke tau, ada series juga. So jumpa dekat sana nanti. So aku nak tanya korang, apa pendapat korang tentang filem Sinners ni, pada korang yang dah tonton. Cuba komen kat bawah. Nyaman.